kamera filem ni sama je ke dengan disposable? Atau paper shot tu pun kamera filem juga ke? Jadi korang jangan risau. Kat sini aku nak explain bagi clear. Semua memang kasih vibe lama, tapi cara guna, feel dan juga cost sebenarnya berbeza. Kamera filem The OG. Ini kamera betul-betul old school. Kau kena beli roll filem macam Kodak ataupun Fuji filem, masukkan sendiri dan setting manual macam ISO, focus dan aperture. Lepas tu bila dah habis roll, kena hantar cuci dan tunggu hasil. Gambar dia, feel dia old school habis. Warna lembut, grain cantik, kadang-kadang blur sikit lah. Tapi itulah seni dia. Senang cerita, kelebihan dia korang dapat hasil klasik dan juga full manual control setting, dan kekurangan dia kos tinggi dan korang kena sabar. Disposable camera, snap dan buang. Ini lagi simple. Beli, guna, hantar, cuci, tak payah nak fikir setting, tak payah nak isi roll. Semuanya built-in biasanya. 27 shot je, lepas tu buang. Tapi jangan risau, vibe dia masih lagi old school. Ramai gunakan masa konvo, masa travel, masa wedding sebab fun dan juga unpredictable. Jadi kelebihan dia senang, fun, old school, dan kekurangan dia pula tak boleh nak guna banyak kali, tak boleh nak repeat. Nak try disposable camera terus? Tekan je lah beg kuning tu sekarang. Aku dah readykan model yang rare, estetik dan confirm best untuk korang shoot memori real tanpa apa-apa filter. Jangan tunggu habis baru korang nak kelang kabut cari. Yang terakhir adalah paper shot camera. Paper shot camera ni macam anak bongsu lah dalam dunia kamera retro ni. Rupa macam mainan, tapi guna SD card. Snap je terus save. Tak ada screen, tak boleh nak preview. Jadi rasa macam kamera filem, tapi nak cuci pun boleh. Just masukkan je SD card dekat komputer and preview. Kamera ni pun siap ada filter tau. Terus dalam kamera. Senang cerita, kelebihan dia senang guna, jimat, estetik, dan kekurangan dia pula no preview. Itu je. Dan dia tak power bila dalam keadaan gelap. So, mana satu sesuai untuk korang? Kalau kau jenis detail dan sabar, kamera filem. Tapi kalau kau jenis nak fun dan nak cepat, disposable camera untuk kau. Kalau kau nak jimat dan retro feel, paper shot. Nak try salah satu, kau tekan je beg kuning tu. Ada kamera best untuk korang cuba. Nak rasa retro tapi tak nak rasa pening, antara tiga ni lah jawapan dia. Dan jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.